Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Hari ni kita nak unboxing Figura Strong Bobo Boy Genta. Elemental Fusion di antara Halilintar dan juga Gempa. Rasanya dalam banyak-banyak figura yang pernah Monster keluarkan sebelum ini, inilah figura yang paling strong sekali. Detail ini memang cantik daripada kaki sampai ke kepala. Seperti biasa figura ni kepala dia boleh pusing, kaki tangan semua boleh pusing. Tapi yang menarik pasal Genta ni, dia ada ekstra tambahan. Tangan kanannya boleh dicambukkan dan dipasangkan dengan Gauntlet Genta. Memang cantik guys. Nampak bila pasang kat sebelah kanan ni, terus nampak Bobo Genta ni macho dan strong. Barulah best lawan dengan Arudu. Bukan itu saja. Tangan ni pun boleh ditukar